Tanpa diduga, api yang marak itu tidak ada cara untuk menghalang Ksatria mayat hidup dari neraka. Kanak-kanak tidak mempunyai pilihan selain berlari liar. Melihat pihak lain mengejar saya, mereka berlari ke jalan dan menjerit meminta tolong. Tapi yang peliknya, semua kereta kosong. Menghadapi Ksatria mayat hidup yang mengancam, budak itu tahu bahawa melarikan diri bukan pilihan. Kemudian tiba-tiba membuka dubur. Rakan-rakan terpegun dengan operasi ini. Walaupun saya berjaya membunuh seorang, tetapi semakin ramai Ksatria mayat hidup akan membunuh. Melihat gadis hitam di dalam kereta, jika dia tidak menendang lantai, kereta dimulakan dengan kelajuan cahaya. Ksatria mayat hidup yang mengejar itu menangis sekuat hati. Ia menakutkan beberapa orang sehingga menggeretar. Dia mengawal kereta dengan tegas, gunakan ekor naga untuk masuk ke pondok. Tetapi jarak antara kedua belah pihak terus mengecil. Dah nak kena tampar muka dan keluar. Pundi kencing gadis hitam menyapu. Terjumpa pondok telefon di tepi jalan. Tiba-tiba, saya melihat jam dan menoleh ke arah, serta-merta mengubahnya menjadi serpihan kulit. Untuk memusnahkan Ksatria mayat hidup yang terakhir, dia sekali lagi menggesa kemahiran memandu. Buat pusingan you, dia pantas memijak pemecut dan meluru, bersedia untuk menghadapi lawan secara langsung.